Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Okey, hari ni kita akan try pasang wall mounted ventilation fan ataupun exhaust fan lah. Okey, first saya akan buat formwork guna papan kayu yang terpakai. Ini cara saya buat formwork lah. Kita ikut bentuk dia sebab nanti kita nak lukis kat dinding yang kita nak tebuk tu. Okey, setelah siap formwork kayu tadi, saya marking siap-siap kat dinding dan saya potong line tu dengan grinder. Mata grinder, mata batu lah. Kita potong dengan mata batu. Lepas tu saya akan buat line sebanyak yang mungkin untuk memudahkan kita hack dinding. Okey, dinding ni sangatlah keras, sangat keras. Okey, kita mulakan dengan kerja-kerja hacking. Kerja-kerja hacking agak payah. Lepas tu saya cuba try tebuk lah guna mata gede tu, tebuk dinding tu sampai tembus lah. Saya buat banyak-banyak lubang supaya mudah kita nak hack. Sebab saya try mula-mula tadi, lepas buat line tu memang susah kita nak hack. Jadi saya ambil keputusan untuk buat lubang banyak-banyak baru kita start hack. Ni saya hack semula lah. Okey, selepas lubang kita tebuk banyak tadi, saya start hacking lah. Agak mudah hack ni, memang sangat mudah. Jadi sepatutnya saya tebuk lubang banyak-banyak dulu, barulah kita start hacking lah. Setelah siap hacking, saya kemaskan garisan-garisan tu dengan mata grinder, mata batu juga, supaya senang kita nak masukkan papan nanti. Lepas tu kita terus paku atau skru pun boleh. Okey, setelah siap, kita kemaskan hujung-hujung garisan tadi dengan grinder. Saya terus masukkan papan dan alhamdulillah lah, ngam cantik. Okey, lepas ni kita boleh teruskan dengan kerja plaster dekat bahagian belakang dia dengan depan. Setelah ni plaster balik, saya ada letak ceiling asbestos sebagai formwork jugalah. Senang kita nak plaster nanti. Okey, ini setelah siap kita pasang, alhamdulillah. Okey.